Pernah tak korang tertanya-tanya, ke mana hilangnya Alif Aziz daripada drama-drama tempatan? Ramai yang mula buat spekulasi. Malah ada yang mendakwa pelakon dan penyanyi itu sebenarnya sudah lama digam daripada industri. Bila diajukan soalan tentang perkara itu, Alif memilih untuk tidak mengiyakan atau menafikan. Katanya, dia sendiri bukan orang dalam stesen televisyen, jadi dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku di sebalik tabir. Bagi Alif, soal siapa dipilih atau tidak bukan sesuatu yang berada dalam kawalannya. Apa yang dia percaya hanyalah satu perkara. Kalau ada rezeki, dia akan buat yang terbaik. Kalau suatu hari nanti ada peluang berlakon semula di televisyen tempatan, dia tetap akan beri 100% komitmen. Baginya, tugas dia cuma berusaha, bukan menentukan siapa yang layak menerima peluang. Alif mengakui, kalau benar wujud perkara seperti itu, sudah tentu dia akan rasa sedih. Tapi dia memilih untuk melihat semuanya dari sudut yang lebih positif. Menurutnya, setiap kali rasa kecewa datang, dia akan ingatkan diri bahawa mungkin Allah sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik. Sebab itu, dia cuba untuk tidak terlalu memikirkan perkara yang di luar kawalannya. Walaupun mungkin ada pihak yang tidak lagi mahukan hikmatnya, Alif bersyukur kerana masih ada orang yang sudi membuka pintu rezeki buat dirinya. Perkongsian itu dibuat ketika dia hadir ke sidang media drama baharu terbitan IQI, Madu atau Racun. Apa yang lebih menyentuh hati, Alif mengaku dia sangat menghargai setiap peluang yang masih diberikan kepadanya. Bukan untuk membuktikan dirinya masih relevan, tetapi kerana dia percaya rezeki itu sentiasa ada di mana-mana. Dalam lautan komen negatif yang pernah diterimanya, Alif memilih untuk melihat mereka yang masih mendoakan dirinya. Dia percaya masih ramai yang menyokong secara senyap walaupun tidak bersuara di media sosial. Menurut Alif lagi, dia yakin dirinya masih mampu berdiri sehingga hari ini kerana doa daripada ibu, ayah, adik-beradik dan juga orang yang langsung tidak dikenalinya. Dia juga mengaku sering membaca mesej peribadi daripada peminat yang menitipkan doa dan kata-kata semangat supaya dia terus bangkit. Disebabkan itu, Alif memilih untuk memberi perhatian kepada sokongan yang membina berbanding melayan komen-komen yang hanya mahu menghina atau menjatuhkan semangatnya. Sebelum ini, timbul dakwaan kononnya Alif sudah digam daripada muncul dalam mana-mana drama selepas beberapa kontroversi membabitkan kehidupan peribadinya. Namun, sehingga kini, tiada sebarang pengesahan rasmi mengenai dakwaan tersebut. Pada pendapat korang, adakah Alif Aziz memang patut diberi peluang kedua dalam dunia lakonan atau korang rasa industri patut teruskan tanpa dirinya? Kongsikan pendapat di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.